Okey, so hari ni kita nak cuba jawab soalan trial Pahang 2025 dan soalan SPM MRSM 2025. Okey, so ini adalah bab 3 biologi tingkatan 4. Okey, yang pertama kita tengok rajah 1.2 menunjukkan keadaan sel tumbuhan apabila direndam dalam satu larutan R. Okey, so sel tumbuhan dalam satu larutan R. Okey. Okey, so yang pertama sekali, nyatakan jenis larutan R terhadap sel itu. Okey, jenis larutan R terhadap sel itu. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok keadaan sel ini, okey, yang pertama sekali kita nampak ini, iaitu membran plasma dia tertarik. Tertarik menjauhi dinding sel. Okey, dan ni dalam dia ni sitoplasma mengecut. Jadi kalau kita tengok sel kita ni dia mengalami plasmolisis. Jadi plasmolisis bila sel tumbuhan tu direndam dalam larutan hipertonik. Jadi larutan R ni adalah larutan hipertonik. Okey, seterusnya terangkan kaedah menjadikan sel itu normal. Okey. So, untuk soalan terangkan ni sebenarnya kita kena banyakkan buat latihan dan kita salin je skema dia. Okey, salin je skema dia dan kita buat banyak latihan dalam bentuk soalan yang sama untuk kita nampak apa pattern jawapan yang dia nak, apa keyword dalam jawapan dia yang dia nak. Okey, yang ni contoh jawapan daripada skema. Okey, yang pertama adalah kita rendam sel tersebut. Okey, kita tulis sel tumbuhan. Itu di dalam larutan hipotonik. Okey, kan kalau nak bagi diplasmolisis kena rendam sel tumbuhan di dalam larutan hipotonik. Okey, tapi hipotonik ni dia bukan jenis larutan, dia perbandingan tau. Okey, jadi rendam sel tumbuhan itu di dalam larutan hipotonik. Okey, berbanding subsel tumbuhan tu. Okey, untuk penerangan hipotonik semua ni ada dalam YouTube channel saya. Okey. Okey. Okey, jadi apa yang berlaku bila kita rendam sel tumbuhan tu dalam larutan hipotonik, maka air akan meresap masuk ke dalam vakum sel tumbuhan secara osmosis. Okey, jadi yang ini keyword kalau air yang meresap masuk. Okey, kalau air meresap masuk, keyword dia mesti ada secara osmosis. Okey. Seterusnya kita tengok soalan MRSM. So, yang ini berkait dengan membran plasma. Okey. So, yang pertama sekali diminta kita namakan molekul T. Okey. So, molekul T ni adalah sejenis rantai karbohidrat. Okey, kalau rantai karbohidrat, kita kena mulakan dengan perkataan ni, glyco. Okey, tapi dia ada dua, glycoprotein atau glycolipid. Okey, kita tengok dia attach pada mana. So, dia attach pada dui lapisan fosfolipid.
Okey, bila dia attach pada dua lapisan fosfolipid, jadi kita ambil yang belakang ni. So, glycolipid. Okey. So, nama molekul T itu adalah glycolipid. Okey, next. So, dia minta untuk lukis protein liang. Okey, pada ruangan yang disediakan dalam rajah 2. Okey, dekat dalam box ni. Okey, untuk lukis protein liang, okey, kita lukis macam ni. Okey, dalam skema dia nyatakan bahawa protein liang ni kita macam ni. Okey, protein liang ni kita jangan bagi dia tu tertutup. Kita kena bagi liang dia terbuka. Okey? Okey. Jangan kita lukis macam ni. Ni salah Okey. Okey, seterusnya nyatakan dua ciri molekul U. Okey. Okey, dua ciri molekul U. Okey. So, molekul U adalah yang ini. Okey. So, dua ciri. Okey. So, ini adalah dua lapisan fosfolipid. Kita boleh cakap ciri basic yang kita belajar dalam subtopik awal. Okey, iaitu ciri dia adalah kepala bersifat apa? Kepala bersifat hidrofilik dan ekor bersifat hidrofobik. Okey. So,